Assalamualaikum, bertemu kita pada hari ni. Syukur Alhamdulillah. Hari ni 17 hari bulan 3. Syukur Alhamdulillah. Jam dah pukul 5 petang. Ada lagi lebih kurang 2 jam lebih untuk menunggu waktu berbuka. Okey. Hari ni saya nak share ni sebiji mesin. Ni mesin dryer jenama Media. Ni nombor model dia MD7388. Okey, mesin ni owner cakap tak boleh run. Sebab sebelum ni saya pernah repair mesin basuh dia, masalah daripada tikus. 2 kali repeat kes yang sama, tikus makan wire. Okey, untuk kes ni wiring dia semua okey. Tapi tikusnya terselit dekat dia punya motor. Saya dah buang. Mak ai dia punya bau. Apa bau dia? Pengsan. Kamai hangit lagi. Okey, sekarang Alhamdulillah dah boleh run. Cuma saya nak share dia punya running amp. Korang tahu tak berapa dia punya amp bila dia run? Kat sini dia dah tulis dah sebenarnya not 2000 watt. 2000 watt ni bersamaan lebih kurang 8 amp lebih macam tu. Okey, jom kita run. Oh, ini kepala plug dah pernah tukar. Original dia bukan 15 amp. Dia 13 amp. Ni mesti kes plug cair. Sebab apa? Sebab amp model ni tinggi. Saya pernah jumpa model Toshiba kalau tak silap. Dia 9 amp. 9 amp tu bersamaan dengan aircon 2.5 horsepower lebih kurang. Betapa powernya current dia. So dia dah pernah tukar ni. Ni kepala plug 15 amp. Original dia 13 amp. Tapi mungkin kes cair ni. Sebenarnya tak berapa bagus sebenarnya. Kalau tukar kepala plug saja. Nak lebih bagus, lebih safety, lebih baik, buat wiring point baru, guna kabel 4mm, 4mm, insyaAllah. Korang running lah sehari pun insyaAllah. Kabel takkan panas punya. Berbanding kabel 2.5 ataupun korang pakai extension. Sekejap je cair sebab dia panas. Amp terlalu tinggi. Dia 8 hingga 9 amp macam tu. Okay, jom kita try. Saya dah on power. Mesin dah on. Kita start. Kita tengok meter. Tengok 8.7 amp. So tinggi, memang tinggi. Clear tak? Kalau 1 jam lah 8 amp tu running. Dia static, dia tak ada turun-turun macam aircon. Berapa lama korang pakai, macam tu lah current dia. 8.7. So tinggi. So kalau 1 jam ke 2 jam ke sehari korang pakai, 8 amp tu lah dia running. Itulah penyumbang bil elektrik korang mahal. Okey, itu sajalah saya nak share. InsyaAllah saya pasang dia punya cover. Petang ni ataupun esok insyaAllah saya boleh hantar rumah customer. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye. Akhirnya